ada si rumah yang gantung diploma degree master kat sini. Masya Allah. So Kak Najah nak share satu real story tau tentang anak didik Kak Najah ni, Nur Farida Ismail. Seorang graduan penyiaran dan perfilman di KLMUC. Tamat graduate je, dia graduate pilih untuk menjadi suri rumah sepenuh masa. Kan lepas melahirkan putri sulung tu, dia terus memang fokus urus keluarga. Tapi rajin sangat, pernah buat beberapa perniagaan, jual tudung, jual susu, jadi tukang jahit, belajar kat YouTube dia pula tu. Masya Allah. Tapi belum sangat menjadi sebab belum dapat pendapatan yang besar. Sehinggalah berjumpa satu platform perniagaan yang Kak Najah dah kerjakan ni sejak 2015. Beliau speed dan dalam 6 bulan je capai manager dan dah kumpul untung setahun tau 79 ribu. Masya Allah, luar biasa kan? Kalau setuju, komen setuju Kak Najah. Bila kita berada di platform yang sangat tepat, ada support system yang lengkap dan berterusan, sebenarnya bukan Nur, bukan Kak Najah je yang boleh orang kata berdiri ke pentas dunia kan, travel around the world. Ramai lagi yang sangat-sangat layak. So jika gantung degree, gantung master, sabar, InsyaAllah ada satu peluang yang sangat luar biasa yang Kak Najah pun dah menikmatinya daripada tahun 2015. Menyediakan pelbagai sangat support system, ada mentor yang sangat-sangat komited untuk didik kita kan. Ada insentif yang sangat-sangat berbaloi untuk kita perjuangkan. Suri rumah adalah sangat-sangat gembira dengan berita ni. Walaupun Kak Najah ni kan dan Nur buat dekat daripada rumah saja, tapi boleh dapat keuntungan sangat luar biasa. Boleh dapat insentif yang sangat luar biasa. So macam mana nak tahu, nak kaji bisnes yang Kak Najah dan Nur kerjakan ni, pergi dekat profil picture TikTok ni, isi maklumat dengan betul. InsyaAllah kami akan kontak korang dan kaji-kaji. Happy kita speed sama-sama. Salam kejayaan daripada Kak Najah di Istanbul, Turki. Assalamualaikum.